Saudara-saudari dan kawan-kawan, sekali lagi kita kembali pada podcast Meredah Semua Lorong dengan Isham Rais. Kali ini kita berpeluang untuk membicarakan tentang dara, amoy dan klat ataupun dak. Dak ini ialah singkatan daripada 3 ekor gajah yang dikatakan telah dihantar ke Tennoji Zoo di Osaka, Jepun. Ini telah menimbulkan satu perkara perbualan nasional. Bukan sahaja di Malaysia, malah telah menjadikan perbualan nasional di Jepun juga. Jadi sekarang ini kita berpeluang. Kali ini kita ada Dr. Malia, seorang pakar veterinar, dan Puan Wana, aktivis gerakan kembalikan dak ataupun gerakan kembalikan dara, amoy dan klat. Saya nak kenalkan siapa dara ni. Dara ini ialah seekor gajah betina berumur 14 tahun, amoy masih muda lagi 9 tahun dan klat, jejaka klat 20 tahun. Dia telah diambil dan dipindahkan daripada tempatnya dan dihantar ke Tennoji Zoo Tennoji di Osaka, Jepun. Jadi saya sendiri tidak mengetahui tentang perkara ini sehinggalah saya sendiri terbaca di dalam media tempatan tentang dak. Jadi saya pun membuat satu podcast. Apabila saya membuat podcast itu, tiba-tiba saya dihubungi oleh para aktivis gerakan kembalikan dak. Jadi saya nak bertanya, awal wahid, premier time, the premier fois, the first time. Saya nak tahu daripada Puan Wana, bagaimana cerita dak ini bermula? Kisah dia bermula pada 5 hari bulan Mac 2026. Pada masa tu saya tertengok video daripada TikTok yang dikongsi oleh para pencinta gajah. Dari situ saya tengok ramai yang memberi komen, katanya gajah dara ni akan dihantar ke Tennoji Zoo Osaka. Pada mulanya saya berfikir mungkin okeylah sebab pergi ke Osaka dan kita tak didedahkan dengan keadaan zoo-zoo di Jepun. Tapi selepas sehari saya masih lagi mengikuti dan pada 6 hari bulan 3 2025 saya tengok satu VTT yang dikongsi, dara menangis bila dihampiri oleh mahut dia, Encik Sabri. Dan masa tu Mahut dia apa? Itu penjaga dia. Mahut ini ialah penjaga kepada dara ya, mahut. Dan Encik Sabri cakap dara akan menangis bila melihat saya. Pada masa tu hati saya macam terdetik. Terusik lah. Terusik. Saya tengok air mata dia menangis. Oh, nampak air mata gajah tu menangis. Ada video dia menangis. Artinya gajah ni ada perasaan. Ya. Saya pun rasa sedih tengok dia akan meninggalkan, berpisah daripada penjaga dia. So saya start scroll, baca balik semua. Saya ada terbaca satu komen yang mengatakan dia akan dihantar selamanya ke Jepun. Okey. Pada masa tu saya fikir, saya tak nak tengok dah VTT sebab saya akan rasa sedih bila tengok perpisahan ni. Tapi hati saya ni tergerak. Saya cakap saya tak boleh, saya mesti buat sesuatu. Saya rasa macam berat tau nak melepaskan dara tu pergi ke Jepun. Jadi daripada situ saya membuat research lah. Saya jumpa banyak yang review daripada pengunjung-pengunjung zoo dekat Jepun yang mengatakan Zoo Tennoji ni ada sejarah pengabaian haiwan. Dan saya buka lagi. Saya tengok ada satu gajah kita pernah dihantar ke sana pada tahun 78 kalau tak silap saya, Cik Ubi. Itu di atas. Siapa nama dia? Cik Ubi. Dihantar ke Zoo Kyoto atas nama diplomatik yang dihadiahkan oleh almarhum Sultan Pahang dahulu, Sultan Ahmad Shah. Ya. Saya baca, Cik Ubi ni pun pernah tersenarai dalam gajah yang hidup bersendirian selama 10 tahun. 10 tahun dia hidup seorang-seorang? Ya, sendirian. Dan saya buka lagi, saya tu jumpa satu website, Elephant in Japan. Di dalam website itu
ada beberapa gajah yang disenaraikan sebagai gajah yang hidup kesunyian. Saya daripada situlah saya terdetik. Saya rasa kita membuat satu kesilapan menghantar gajah kita ke Jepun. Saya fikir macam mana saya nak bantu gajah ini? Macam mana saya nak menghalang dia pergi? Saya memang tak ada follower, saya bukan influencer. Tapi saya kata saya cuba saja. Saya cubalah buat video TikTok, buat bagi awareness. Saya berharap ada orang yang akan kongsi. Pada 8, 8 saya start buat dan ada yang kongsi semua kan. Saya terfikir, apa kata saya buat petition? Saya cuba cari website untuk buat petition, saya start buat petition. Dan saya juga pada 8 hari bulan tu juga saya cuba hubungi. Ini tahun 8 bulan apa? 8 hari bulan 3 2026. 26. Saya cuba menghubungi NGO dekat Jepun. Saya cuba tanyakan, ada tak apa-apa maklumat yang mengatakan Jepun akan menerima gajah daripada Malaysia. Dan Alhamdulillah NGO daripada PEACE, Mr. Azuma, dia membalas email saya. Dia bagi tahu setakat ini dia tak ada maklumat yang mengatakan gajah Malaysia akan sampai ke Zoo Teknologi. Tapi tak apa, dia kata dia akan cuba membantu mencarikan maklumat untuk saya. Dan dia cakap kemungkinan besar, dia kata gajah ni akan sampai ke Zoo Teknologi kerana 11 hari bulan Zoo Teknologi ada membuat pengumuman untuk menutup zoo mereka. Tapi dia kata tak ada maklumat, dia cuba tanyakan maklumat daripada Zoo Teknologi. Dia kata ada gajah akan sampai tapi tidak dimaklumkan. Apa Dr. Maria, tadi kita bincangkan bagaimana dah tu menangis apabila dia nak berpisah dengan penjaga dia ya. Boleh terangkan apakah binatang ini sebagai doktor haiwan ada memiliki emosi? Gajah pada dasarnya adalah satu binatang walaupun dia berbadan besar. Dia adalah satu mamalia yang besar, tapi dia mempunyai emosi yang besar juga. Dia punya kedekatan dengan hubungan sesama manusia pun dia boleh feel the emotion. So kalau kata tadi Puan Wana ada sebut pasal dara menangis, ada menitikkan air mata. Saya rasa itu macam mana cakap, dia memang that's how they show their emotion. Saya ada membaca bagaimana tahun 1894 berlaku apabila anak gajah dilanggar oleh kereta api pertama di Tanah Melayu daripada Taiping ke Port Well, Teluk Ensan, telah terlanggar. Kemudian, seminggu kemudian, ayahanda gajah ni datang bawa kumpulan dia langgar kereta api yang langgar anak dia tu. Ini emosi gajah lah ni. Emosi mereka ya betul wujud macam tu sebab saya nak kata mereka berdendam tu, kita macam the word is quite harsh untuk seekor binatang, tetapi that's how mereka mendeliverkan perasaan mereka. Mungkin mereka nak rasa menuntut keadilan, mungkin mereka nak rasa macam kehilangan tu sangat besar, kehilangan anak gajah yang milik ibu dia, yang dikandung oleh ibu dia almost 24 bulan. Oh, dia mengandung 2 tahun? Ya. Yeah. Okey, 2 tahun bukan. Gestation period diorang sangat lama. Jadi kedekatan hubungan antara ibu dan anak tu kita tak boleh sangkal. Yalah. Hari tu saya pula terbaca dalam harian Metro, saya tengok gambar. Ibu gajah duduk tepi jalan tu, anak dia kena langgar. Dekat mana ni? Dekat Felda di Mersing. Betul. Ya. Yeah. Ini menunjukkan cinta kasih sayang seekor gajah. Betul. Jadi, okey, Puan Wana. Jadi macam mana keadaan sekarang, perkembangan sesudah kita berlakunya tu, apa tindakan seterusnya yang dilakukan oleh kumpulan ataupun gerakan DARK ni? Selepas petition, desain 100 lebih, kami tak ada 100,000 lebih, kami belum dapat apa-apa tindakan jelas. Saya ada cuba email NGO, wakil-wakil politik untuk mendapat sokongan, tapi malang tiada yang merespon. Sampailah satu hari saya cuba menghubungi Datuk Kalai untuk meminta bantuan. Siapa Datuk Kalai ni? Datuk Kalai adalah daripada Sekretariat
Pertahanan Negara, seorang aktivis. Ini NGO ya? Saya WhatsApp dia malam, tapi dia tak reply. Then next day dia call saya, tanya apa yang dia boleh bantu saya. Saya beritahulah kita ada gajah, tapi dihantar tanpa pengetahuan. Kiranya memang kita tak tahu kan, dia hantar secara senyap. Dan Datuk Kala kata, okey, datang jumpa dia. Okay. Kita datang jumpa dan bincang. Next first move dia, kita buat demo depan Kementerian Sumber Asli pada 22 April 2026. Itu demo pertama untuk menuntut kembalikan telah ada demonstrasi tunjuk perasaan di hadapan mana? Kementerian Sumber Asli Putrajaya. Kementerian Sumber Asli. Ini tuntutan dia apa? Tuntutan untuk kembalikan dak. Okey. Kemudian apa perkembangan seterusnya? Okey. 22 hari bulan 4 kita menyerahkan satu memorandum, kira memorandum pertama, dan pada 29 hari bulan 4 kita mendapat jemputan daripada Kementerian Sumber Asli untuk datang berbincang berkenaan memorandum tersebut. Dan 29 hari bulan 4 ada sidang akhbar yang dibuat oleh Kementerian Sumber Asli. Datuk Seri Ater dia membuat pengumuman menyokong untuk membawa pulang dara Amur dan Kelab jika perjanjian konservasi itu sudah tidak selaras. Okey. Apa pandangan doktor tentang gajah kita ni, duck ni, berpindah daripada bumi kita, bumi tropika, berpindah ke Jepun yang ada 4 musim. Bagaimana pandangan profesional sebagai seorang doktor haiwan? Okey, sebab kalau gajah ni, bila kita tahu dia punya habitat asal ialah tropical country, dia pun asalnya daripada negara Malaysia, perpindahan ni akan mempengaruhi mereka punya keadaan sosial, mereka punya kesihatan dan mereka punya perkembangan. Dari segi perkembangan dia punya sistem saraf, fizikal mereka and social life mereka. So saya rasa isu utama dekat sini ialah mereka lebih sesuai, pembiakan mereka lebih sesuai secara ex situ, which is secara in situ, secara semula jadi di habitat mereka. Bila perpindahan ni berlaku, kemungkinan pembiakan secara ex situ tu akan berlaku, dan itu sangat-sangat tidak sesuai untuk perkembangan gajah lah bagi saya. And then plus iklim juga memainkan peranan penting dalam pertumbuhan gajah tu sendiri. Sebab gajah ni macam kita cakap, dia sangat beremosi yang tinggi. Juga bila mereka mendapat tekanan tu juga tinggi untuk diorang. Ya, gajah pun boleh dapat tekanan. Tekanan dari perubahan cuaca, perubahan sosial diorang, perubahan tempat. Even sebelum ni macam Puan Wana cakap, dia menangis. Ada certain mahut yang patutnya berurusan dengan diorang. Dan we imagine untuk dara Amoy dan Kelab ni, mereka akan berada di Jepun tanpa kehadiran mahut yang ada dengan mereka daripada mereka kecil di sini. Jadi saya rasa itu sangat menyumbang ke arah tekanan yang tinggi bagi mereka. Okey, saya dulu masa kecil-kecil ada pergi zoo. Saya juga memang kalau kita musim sekolah lah, saya pergi zoo negara Kelang. Di situ saya melihat zirafah untuk kali pertama lah. Jadi ketika itu saya pun excited dan dikatakan zoo ini adalah tempat di mana anak-anak sekolah belajar untuk apa yang dikatakan masa depan conservation, atau conservation ni cakap Melayu dia apa? Pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu saya tak tahulah masa tu. Masa tu saya aja tengok zirafah. Tengok zirafah. Lain tu kera ke monyet ke, tu biasalah. Saya budak kampung. Babi pun selalu masuk dalam rumah saya, dalam kawasan kebun saya. Jadi tak heran. Tapi zirafah ni saya untuk kali pertama lah jadi pula. Jadi tapi sekarang ini saya difahamkan bahawa telah timbul kritikan demi kritikan terhadap zoo ini kerana pemeliharaan itu adakah, ni saya tanya doktor lah, adakah masuk akal duck ini, dara Amoy dan Kelab ini, pemeliharaan dia, bolehkah dia
berkembang biak, katakanlah membuat berumah tangga, katakanlah di dalam teknologi zoo di Osaka, Jepun. Okay. Umum tahu asal usul dara, amoy dan kelat ini daripada Kuala Gandah. Okay, kita tahu. So habitat di Kuala Gandah tu macam mana? Habitatnya sangat dekat dengan tropical nanti. So jadi bila diorang dipindahkan, pemindahan tu ke persekitaran zoo yang saya rasa sangat bercanggah dengan habitat asal. Jadi dalam isu ini, untuk konservasi, mereka perlu berada sedekatnya, sehampirnya dengan habitat asal mereka. Baru pemuliharaan tu kita kata selari dengan keperluan gajah tu sendiri. Sekiranya bila mereka dipindah, dara, amoy dan kelat ni dipindahkan ke sana, mereka terkurung. Pergerakan mereka ada sedikit terjejas disebabkan compounded area yang disediakan untuk mereka tu tidak cukup untuk mereka. Nombor 3, pengasingan yang especially kepada kelat. Dia diasingkan sebab kelat prone to go under sangat stress. Dia sangat bertekanan, dan kita boleh tengok benda tu daripada video-video yang ada dekat di social media, macam mana kelat menunjukkan respon stres dia pergerakan yang berulang. Jadi saya rasa benda tu menurunkan keinginan atau stres tu boleh, kortisol level yang tinggi ni boleh menurunkan kadar pembiakan tu sendiri. Jadi bila mereka nak ke arah pemeliharaan tu, saya rasa benda tu tak boleh pergi dengan efisiennya. Kita tengok tadi apa sekarang ini, dah tahu bahawasanya duck telah dipindahkan, apa yang harus kita lakukan supaya duck ini dikembalikanlah. Gerakan ini ialah gerakan kembalikan duck. Kita dah berapa kali menghantar memorandum termasuk kepada PMX. Oh, dah hantar pada PNX. Dah hantar kepada saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia dah tahu hal duck ni. Ya, patutnya dia akan jadikan ini kempen untuk PRU16. Dia popular. Nanti semua gajah hutan Pahang akan datang mengundi. Kita hantar pada 17 Mei. 17 Mei di Tebrau. Masa tu saya daripada Shah Alam, saya pergi turun ke Tebrau memang semata-mata untuk menyerahkan memorandum. Menyerahkan tangan kepada Datuk Seri sendiri. Ya, saya dan Datuk Kala ke sana. Hebat. Okey, retinya dia baca dah. Okey. Teruskan. Saya sudah hantar memorandum kepada PMX, MPT, Majlis Pembandaran Taiping pun kita sudah berdemo di sana. Majlis Pembandaran Taiping ini kerana dikatakan duck ini dihantar daripada sana, walaupun hakikatnya dia tidak pernah menjejakkan kaki ke Taiping. Dia hanya duduk di mana? Di Kuala Gandah. Kuala Gandah. Okey, teruskan. Memorandum, NRES, MPT, PMX, Kedutaan Jepun. Apa kedutaan Jepun tu apa? Kedutaan Jepun pun kita hantar juga supaya kita berharap kedutaan Jepun ni dapat berunding dengan zoo teknologi ataupun memberi ruang kepada pembincangan untuk kita dapatkan dak kembali. Setakat ini itu saja pergerakan kita, cuma yang merespon positif daripada pihak NRES, seolah dia mereka menyokong tuntutan daripada gerakan kembali dak. Dr. Maria, tadi you katakan gajah atau binatang pun ada stres Apa nama stres yang dipanggilkan untuk binatang ni? Saya baca Zookosis. Zookosis. Ya. Zookosis. Ini stres ni. Stres ini untuk para pendengar, kita ada krisis. Untuk binatang ada zookosis. Betul. Teruskan. Zookosis ni dia adalah istilah. Dia bukan diagnosis veterina. Ini istilah konsep untuk stres yang kepada yang dalam zoo. Ya, yang dalam zoo saja zookosis ni dia boleh dia adalah digunakan secara meluas dari segi saintifiknya, khusus untuk menunjukkan yang tingkah laku berulang. Dan dia boleh kat mana kita boleh nampak dekat haiwan-haiwan yang tidak berkembang dan haiwan-haiwan tawanan
dan juga bila keperluan fizikal dan fisiologi diorang tidak dipenuhi. Okey, contohnya macam mana kalau dia dah kena zookosis tu? Kalau Macam dia- contoh, kalau kita tengok pergi zoo tu, apa yang kita nampak? Antara tanda-tanda dia macam dia jalan mundar-mandir di tempat yang sama, and then dia mungkin berjalan mundar-mandir tu di laluan point A to B yang sama, and then juga menggoyang-goyangkan kepala. Tapi doktor, Aha. saya masa kecil-kecil tengok gajah tu pusing-pusing macam tu, kulu kilir tu, saya kata kepada biasa kenapa? Kerana tempat tu kecil, jadi dia pusing-pusing situlah. Tapi itu tanda dia Tanda. stres ya? Betul, sebab tingkah laku tu dia melibatkan sistem saraf. Bila awalnya adalah punca stres, so bila dia sentiasa berulang-ulang buat benda yang sama, lama-lama sistem saraf dia dah coping dengan mekanisme tu. And eventually, walaupun keadaan sekitar dia dah diperbaiki, contohlah kata kita dah luaskan kandang, kita dah bagi whatever enrichment sesuai untuk dia, but yet mungkin mereka boleh lagi develop lagi mekanisme berulang-ulang tu akan ada walaupun kita dah pulihkan keadaan. Jadi kadang-kadang apa yang Encik Isham nampak tu mungkin awalannya adalah stres lah, tapi dia dah jadi kekal, dia dah jadi Dia dah jadi perangai dia dah sendiri. jadi perangai dia. Itu maksud dia. Itu maksud dia. They can cope with that sebab itu melibatkan sistem saraf. Saraf baca benda tu normal dah kemudiannya. Okey. Wana, Ya. niat teknologi zoo Osaka Jepun ini ialah untuk apa yang dipanggilkan konservasi atau pemeliharaan. Apa pandangan Wana tentang ni? Kalau mengikut pandangan saya, matlamat utama zooteknologi untuk mendapatkan gajah adalah untuk bahan pameran. Kerana apa? Ini objek pameran lah. Ya, Okey. sebab bila kita tengok pada sidang media zooteknologi pada 12 Mac 2026, director dia siapa nama ya? Takashi. Masa sidang media selepas dak sampai 11 hari bulan, 12 hari bulan mereka membuat sidang media. Yeah. Memperkenalkanlah gajah kita, zooteknologi menerima 3 ekor gajah daripada Malaysia. Nama, kelak, dara, semua memperkenalkan. Dan akhir daripada sidang media tu mereka mengatakan apa? Gajah-gajah ini akan dipamerkan selepas habis kuarantin selama sebulan, iaitu pertengahan Mac, dan harga tiket 500 yen. Di dalam sidang media tu tiada satu pun berkenaan konservasi yang dipertekankan. Tak ada. Harga tiket lagi tu ya? Last kali harga tiket 500 yen. Dia memang nak jual lah. Tapi daripada apa yang saya baca tentang pemeliharaan atau konservasi ini memang telah ditolak. Konsep zoo ini sendiri telah ditolak. Makin lama makin ramai orang mengatakan ini tidak masuk akal. Kerana kita lihatlah, saya pun membaca juga apabila saya membuat pembacaan tentang duck ni, saya lihat gajah ini daripada saya baca dia harus berjalan 50 km satu hari. Dan memerlukan 1,000 lebih hektar untuk merayau. Macam mana dia ni? Duduk saya tengok gambar. Saya tengoklah gambar itu gambar tu yang keluar tu duck ni duduk atas simen. Kaki gajah ni ke atas simen. Jadi ini semua ini memuliakan. Jadi kritikan makin lama makin dah. Dan kita juga tahu bahawa sebenarnya macam Wana cakaplah, ini hanya objek pamerkan untuk jual tiket sebagai satu syarikat. Dia ada benda baru untuk dijual. Benda baru di teknologi Osaka Jepun ini ialah 3 ekor gajah daripada Malaysia. Mari. Datang. Tengok. Tiket. Inilah sebenarnya. Dan kalau mereka betul-betul berniat cita-cita yang baik, hendak mengkonservation, biarkan mereka bagi dana supaya dijaga hutan kita, hutan tu dijaga, dibebaskan. Betul tak? Betul. Jadi macam mana sekarang ini perkembangan seterusnya Wana? Kami tetap akan menuntut sehingga dak kembali ke Malaysia. Dak adalah gajah di Malaysia, dilahir di Malaysia, tanah dia di Malaysia dan dia harus hidup di Malaysia. Lagipun
kita hanya ada lebih kurang 2,000 je gajah dekat Malaysia sekarang. Kita ada hanya 2,000. Saya berdasarkan apa yang dibaca lah. 2,000. Dan 3 ekor dah pergi kan. Jadi tinggal 1,000. Dah langgar, mati. Ada saya juga baca tentang cerita sikit tentang gajah di Amerika tu. Billy ke nama dia? Billy. Kalau mengikut apa yang saya baca lah. Billy ni dihantar tahun 84 ke 86. Lebih kurang lah saya lupa. Ke Amerika Ke Amerika. Masa tu saya baca artikel dia kata dijual dengan harga 7,000 USD. Ya, dihantar kepada LA Zoo. Dan selepas beberapa tahun kat sana lah NGO di Amerika membuat tuntutan untuk membebaskan Billy ke sanctuary. Tapi permohonan mereka ditolak. Hanya dibenarkan dipindahkan ke Zoo Tulsa. Bersama sekarang ni Billy hidup bersama dengan Tina dekat Zoo Tulsa. Tina ni daripada mana? Daripada Thailand. Jadi gajah kita berjatuh cinta dengan gajah Thailand. Tina. Tina. Sehingga sekarang pun NGO di US masih lagi berjuang untuk saya nampak ada dalam Billy. CBS tu ada kempen sedang berjalan sekarang untuk membebaskan. Jadi gajah kita ni kalau kita katakan tuntutan daripada gerakan DART ini ialah membawa pulang Jadi apabila membawa pulang itu kita harus membebaskan. Bagaimana keadaan apa yang di Pahang tu apa? Kuala Kandah. Kuala Kandah ni. Apa sebenarnya Kuala Kandah ni? Kalau apa yang kita faham sebagai orang awam, tempat Kuala Kandah ni tempat untuk menempatkan gajah-gajah yang diselamatkan. Mungkin gajah-gajah yang anak-anak gajah yang ditinggalkan, gajah-gajah yang cedera, mereka rawat dekat Kuala Kandah sana. Jadi kemudian di situ akan dilepaskan kembali ke hutan lah. Mereka kata kalau yang boleh dilepaskan mereka lepas, kalau yang macam cedera, yang tak boleh dilepaskan, tak boleh hidup sendiri, dia akan jaga. Macam ada satu gajah kat sana, nama dia Ellie, kaki dia kena jerangkak perangkat samar, kaki dia gudun sebelah, ada dekat sana. Jadi inilah sebenarnya yang harus kita lakukan. Conservation ini bukan saja pemuliharaan ini, ialah kita sendiri. Sebenarnya gajah, saya duduk di Jelebu Negeri Sembilan. Dulu di Jelebu ni selalu gajah muncul di Gagu. Gagu ni ialah hutan dara yang berhampiran, di mana gajah ni keluar. Kenapa gajah-gajah ni keluar? Kerana kita sebenarnya masuk ke kawasan dia, betul tak? Betul. Bagaimana pandangan Dr. Mela? Sebab invasion lah. Kita cakap pasal invasion kan. Jadi saya rasa mungkin sebab pembangunan. Jadi banyak habitat asal gajah ni. Sebab gajah ni bila dia bergerak, sometimes dia akan kembali balik ke tempat dia. Jadi berkilo-kilometer dia berjalan dan dia akan roaming in that circle area. Jadi bila tempat tu dah di invade oleh manusia, mereka dah tak, kemungkinan besar mereka jadi masuk ke tempat awam pula. Jadi macam seolah-olah gajah ni yang masuk tempat manusia. Jadi macam diorang tu adalah benda asing yang masuk ke tempat kita. So saya rasa ini sangat tidak adil lah untuk gajah ni. Cuma itu di luar kapasiti kita lah untuk menghalang whatever pembangunan tu. Tapi saya rasa adanya gerakan ni mungkin kita boleh ubah ke arah conserve hutan, conserve habitat. Betul. Ini pun penting bagi saya. Sebab dalam masa yang sama, bukan gajah je yang kita boleh pelihara. Bukan gajah je, setakat gajah. Binatang-binatang liar yang lain. Macam sekarang, harimau almost pupus juga. Jadi benda-benda ni pun saya rasa kalau kita panjangkan ke depan, sebenarnya banyak lagi isu atau perkara berbangkit yang kita boleh tekankan. Especially fauna kita dan flora fauna kita. Alam dan manusia perlu bergerak seiring. Dan saya rasa daripada apa yang kita difahamkan sekarang ni lah, bahawa conservation ini, zoo ini ialah untuk anak-anak belajar supaya dia cinta kepada binatang dan pemeliharaan. Tapi sebenarnya seperti Awana cakap tadi, dia ini sebenarnya sebagai untuk dipamerkan, nak jual tiket. Jadi ini tak betul, jadi bercanggah. Jadi konsep zoo ini juga sedang dilawan merata-rata. Jadi rasa saya pemeliharaan, pada hemat saya lah, pemeliharaan yang betul ialah apabila kita menjaga habitat
binatang itu sendiri. Kita menjaga kerana kita sekarang ni pertembungan antara keperluan umat manusia dengan pencarian ekonomi, dengan keperluan binatang-binatang liar ini dengan kehidupannya. Jadi ini harus ada garis pertemuan dan ada satu perjanjian. Okey, kita tengok sekarang ni ya. Kalau pengalaman lah. Okey, Wana punya pengalaman ini hanya duck misalnya, gajah ini. Dr. Melia, binatang-binatang lain macam mana pengalaman sebagai doktor haiwan? Macam mana? Sorry, maksudnya Tentang pemeliharaan inilah. Conservation ini. Conservation ni untuk hidupan liar, saya tahu pihak perhilitan ada satu tempat di Sungai Wana kan di Sungai itu untuk pemeliharaan hidupan liar, tetapi secara dekatnya bila saya tahu mereka memang secara semula jadinya mereka akan make sure mereka berada di habitat asal, which is dalam hutan. Tapi apa yang mereka preserve, mereka rawat yang mana cedera, yang mana tersesat daripada laluan asal mereka. Jadi area ada satu apa kita panggil Sungai Rehab Center, okay. National Wildlife Reserve Center. Dekat situ ada tapir, kat situ ada harimau, kat situ juga ada lotong, ungka. Ini semua yang diselamatkan lah? Diselamatkan sampai satu tahap bila mereka dah sihat dan juga social life mereka, sebab mereka akan lepaskan berpasangan. Dia takkan lepaskan macam seorang-seorang macam tu. Jadi sampai satu tahap mereka dah stabil, diorang akan direlocate ke tempat asal. Tetaplah juga kembali ke habitat asal. Dipelihara secara semula jadi. Wana, apa pandangan Wana sekarang untuk memberikan kesedaran pada warga lah yang mendengar podcast kita ni tentang 3 ekor gajah ini, tentang Dara, Amoy dan Duck ini. Dan saya juga diberitahu bahawa kelat punya gading dah patah ya? Gading kelat yang sebelah patah pada 30 hari bulan 3 2026. Baru sampai dah patah. Pasal? Bergaduh? Kalau mengikut apa yang saya tanya daripada perhilitan semasa saya pergi ke berjumpa tu, mereka cakap gading tu tersangkut dekat pagar bilik kuarantin tu. Gading dia boleh tersangkut? Patah? Patah. Itu yang diterangkan oleh mereka lah. Bila kita tanya kenapa gading tu patah kan, sebab pada 30 saya tengok blog daripada Zoo Teknologi, mereka buat gambar kelak, bagi tahulah gading kelak patah semua. Masa tu kita tak dapat apa-apa maklumat daripada Malaysia lah. Jadi kita bising semua. Bila peluang berjumpa dengan NRAS, kita tanya kenapa punca gading kelak patah kan? Dia cakap tersangkut dekat pagar. Tersangkut dekat ketika di kuarantin lah, ketika dikurung sebelum dimasukkan ke zoo ni lah. 30 hari bulan 3. Dan yang sebelah lagi tu dipotong pada 14 hari bulan 4 untuk bagi balance. Jadi retinya sekarang ni kelat ni dah potong lah, gading dia dah sama balik lah. Satu tu patah disamakan balik. Tapi kalau kita tengok balik gambar-gambar yang tersebar tu, kita tengok gading kelak walaupun dikatakan dipotong, tapi kita nampak kesan-kesan macam retak di pakaikan ring untuk support, tak nak bagi pecah. Okey. Itu kita lihat bahawa sebenarnya keadaan awal lagi bulan 3 lagi dah mengalami satu kemalangan lah, bukan kita kata jadi kepada Wana, kepada orang ramai, bagaimana permintaan Wana kepada orang ramai untuk menimbulkan kesedaran? Kita sebagai orang awam, dan bila kita baca balik NICAP hala 7 perhilitan, mereka mengatakan apa dalam blueprint mereka? Gajah Asia adalah warisan negara yang memerlukan usaha-usaha pemeliharaan dipikul secara bersama dan ke arah keberadaan bersama coexistent antara manusia dan gajah ini. Cantik. Ianya perlulah disulami dengan inisiatif-inisiatif yang realistik serta praktikal bagi mewujudkan situasi sama menang, win-win situation. So kat sini, kenapa
dak dihantar ke Jepun atas alasan konservasi. Sedangkan dalam NICAP ni, gajah adalah warisan bersama. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang mencintai haiwan, kita harus berjuang untuk pulangkan dak ke Malaysia. Jadi pada hemat saya ada dua perkara sekarang. Pertama ialah zoo itu, konsep zoo itu dah tak boleh pakai lagi lah. Kerana daripada apa yang saya baca memang betul. Anak-anak sekolah ni kalau nak dia cinta pada binatang, cinta pada haiwan, tidak perlu melihat tu. Kalau ada pun tempat zoo ini, pergi tempat haiwan yang liar di dunia. Kalau ada nasib nampaklah. Kalau nasib nampak babi lah. Kalau nasib nampak biawak lah. Kalau tidak, tengok televisyen. Sekarang ini program-program ini, televisyen ni, Animal Life ni bagus sekali. Dan ini kita okey, contohnya, saya bagi contoh ya. Budak-budak ni selalu tentang tentang dinosaur kan. Cinta pada dinosaur lah. Pernah ke tengok dinosaur? Tak pernah kan? Hanya itu juga. Jadi kalau kita tidak perlu melihat dia seperti saya dulu melihat zirafah tu, tak perlu. Saya boleh tengok sekarang ini siapa David Attenborough tu yang buat dokumentari BBC tu, dah 100 tahun umurnya tu, dia boleh lihat, kita boleh tengok apa yang kita nak tengok. Cari je. Nak tengok gajah, nak tengok ini, nak tengok apa ada. Jadi tak. Dan kita juga binatang. Dan sekarang ini saya tahulah, saya tidak memandu tapi saya lalu. Nak ke Jelebu ini kita akan lalu Bukit Tangga. Bukit Tangga ini hutan, bingkang-bengkok jalannya. Di situ nanti ada tanda tau. Tanda tapir sedang melintas. Gambar tapir, gambar gajah. Ini untuk pemandu lah. Kena berhati-hati. Awana mandu kan? Ya. Doktor mandu kan? Harus beri perhatian. Betul. Dan hari itu yang terlanggar dekat tu macam mana boleh terlanggar gajah? Kalau semut terlanggar saya boleh faham lah. Tapi terlanggar gajah. Anak gajah bukan Besar. Anak besar tu. Lebih besar daripada kerbau. Ini kita sendirilah. Saya punya cadangan lah kepada orang-orang yang memandu ni, berhati-hati. Kerana di Greek sana antar hutan selalu gajah melintas. Banyak melintas. Jadi sekarang ini okey, apa seterusnya Wana? Apa seterusnya yang akan dilakukan oleh gerakan kembalikan dak ini? Kita merancang untuk adakan himpunan secara besar-besaran untuk mengajak semua penyokong-penyokong dak untuk bersatu. Kita buat satu gerakan yang besar-besaran, gergasi, seboleh-bolehnya gergasi. Besar-besaran kita menuntut. Kita akan tuntut sampai dak balik. Apa pandangan doktor? Saya rasa macam saya nak simpulkan dia macam ni lah. Dara, amoy dan kelat ni, dia bukan sekadar 3 ekor gajah. Dia itu adalah tentang macam mana Malaysia kita menjaga warisan kita, memelihara warisan kita. So saya rasa macam macam mana kita nak pastikan kebajikan haiwan ni, yang warisan kita ni sentiasa menjadi keutamaan dalam apa jua bentuk kerjasama antarabangsa. So saya rasa sains dan hati rakyat Malaysia perlu sejajar. So maksud saya ialah sebab itulah gerakan macam ni ataupun apa yang kita orang rasa ketakpatutan dihantar ni perlu disokong oleh semua pihak, tak kisah politician, orang awam, sesiapa saja. Awana, pengalaman tentang haiwan. Adakah rasa saya di Malaysia ini telah ada kesedaran tentang bahawasanya seperti kata Dr. Malia tadi, haiwan ini juga memiliki perasaan? Ya, saya rasa sekarang ramai rakyat Malaysia yang dah terbuka pandangan mereka, mengambil berat tentang haiwan, kepentingan kebajikan haiwan. Sekarang ini terkeluar sikit daripada gajah. Sekarang dulu kita tengok susah kan orang Melayu nak bagi makan anjing. Sekarang ramai orang Melayu yang bagi makan anjing, tolong anjing. Sebab bila rakyat sedar pentingnya kebajikan haiwan, mereka tak akan memilih
apa-apa haiwan pun. Bila ada depan mata haiwan yang memerlukan bantuan, mereka akan tolong. Sekarang seperti juga gajah. Sekarang kita berjuang untuk gajah kerana kita rasa dak ini tak sepatutnya berada di Jepun, dan gajah-gajah yang dekat di Malaysia ni pun kita sedang berjuangkan. Kita rasa Indonesia, kita maju lagi pada Indonesia, kita rasalah kan. Kita rasalah, tapi Indonesia sudah ban menunggang gajah. Thailand pun sudah ban Menunggang gajah. Ya, menunggang gajah. Kita itu ada orang buat kenduri, ada naik gajah. Ya. Kenduri tu makcik mana tu, saya ada buat kenduri, anak dia kahwin, dia naik gajah. Konon dia macam putera dan puteri gajah lah. Ya. Ya. Dan ada satu tersebar gambar yang pengunjung ada naik gajah dekat satu sanctuary dekat Malaysia. Ada menjadi isu. Oh, di Siam ni dah tak ada lagi naik gajah dah? Tak ada lagi? Kebanyakan dah di-ban. Diharamkan lah? Dah diharamkan. Indonesia baru 2-3 bulan dah dia orang dah berjaya untuk menekankan kerajaan dia untuk tidak boleh lah. Ya, betul, dekat Sentrim. Jadi macam mana doktor, pandangan doktor terhadap sentimen pengalaman doktor yang menghadapi, yang hari-hari menjumpa benda binatang, cinta rakyat Malaysia terhadap binatang, haiwan? Saya rasa to educate people ni adalah satu proses. Satu proses yang kalau kita rasa kita ada tanggungjawab tu, kita buat. Macam tu juga dalam gerakan Kembali Dak tu, kita rasa proses nak memahamkan, proses nak menjelaskan, atau proses nak biar orang nampak apa sebenarnya yang kita cuba perjuangkan ni adalah penting, sebab walaupun dia melibatkan haiwan. Jadi education kita sentiasa nak kena educate orang sampai satu tahap bila mereka dapat point tu, jadilah macam Indonesian. Desakan daripada awam sampai ke kerajaan buat sesuatu untuk kebajikan gajah mereka balik. So saya rasa benda yang konsep yang sama, pathway yang sama, kita orang cuba untuk buat sekarang. Saudara-saudari dan kawan-kawan, kita telah mendengar tadi Dr. Maria, seorang doktor haiwan, Puan Wana, aktivis gerakan Kembalikan Dak, dan kita akan merancang lagi program-program yang bersangkutan. Sila ikuti saya, podcast saya ini Meredah Semua Lorong, dan juga ikuti juga TikTok saya, Cerita daripada Brickfield. Kita akan menyambung perbincangan ini, panjangkan cerita ini supaya kita pastikan dara, amoy dan kelad ini akan kembali ke habitat dia, akan kembali ke bumi tropikal, akan datang balik mencium Pahang, mencium Negeri Sembilan, mencium aroma bumi tropikal. Pada ketika ini, mereka tinggal di Tennoji, Osaka, Jepun. Jadi, terima kasih Dr. Maria, terima kasih Puan Wana kerana bersama-sama dengan podcast Syamsuddin Isham Rais, Meredah Semua Lorong. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali kerana menjumpa kami.